Kampung Pantai Berserah di Kuantan terkenal sebagai sebuah kawasan perkampungan nelayan yang masih aktif sehingga hari ini. Setiap hari, para nelayan di sini turun ke laut seawal pagi demi mencari rezeki buat keluarga mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan TVPSS SMK Seri Pekan. Hari ini kita berada di Kampung Pantai Berserah bagi melihat cabaran yang dihadapi oleh para nelayan. Di sebalik pemandangan indah laut dan bot nelayan, tersimpan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi. Antara cabaran utama nelayan di Kampung Pantai Berserah adalah kenaikan kos minyak petrol yang semakin tinggi, pendapatan ikan yang tidak menentu dan kos penyelenggaraan bot. Kos ni, laut ni memang tinggi sikit lah. Kita semua beli barang semua dengan ada dari siapa-siapa dia sendiri punya kan. Okey, dia yang bot dengan enjin ni lebih kurang dah 30,000 lah. Tak masuk buka apa semua kan. Dah masuk buka pergi lah dalam 40 lebih. Itulah. Walaupun berdepan pelbagai kesukaran, para nelayan tetap gigih meneruskan pekerjaan mereka demi memastikan sumber makanan laut terus sampai kepada masyarakat. Semangat dan ketabahan mereka membuktikan bahawa profesi nelayan memainkan peranan penting dalam kehidupan komuniti setempat. Sekian daripada saya, Ahmad Al-Akif bin Asri, wartawan SPTV Channel.